Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 Movies 2024 dan juga 25. Untuk video kali ini kita akan tengok Top 10 Great Movies of 2024. Kenapa aku asingkan? Sebab aku dah 2 tahun tak buat Top 10 dan aku walalang nak buat untuk 2025. Aku buat sekali untuk tahun 2024 yang aku telah skip. Okey, pemilihan filem ni memang berdasarkan atas aku punya taste dan juga pendapat aku. Ini memang subjektif, okay? Mungkin ada orang katakan filem ini sampah, tapi bagi aku filem ni best. Dan mungkin ada orang kata filem ni best, tapi aku rasa macam sampah. So bergantung. Jangan terlalu percaya sangat dengan top 10 aku. Hanyalah sekadar hiburan sahaja untuk melihat apakah filem-filem yang mendapat tempat di dalam hati aku sepanjang tahun 2024 dan juga 2025. Aku hanyalah penonton biasa. Semua penonton dekat YouTube Pure Pixels pun tahu aku ni memang bukan orang filem, bukan orang yang membikin filem. Aku hanyalah sekadar fan yang memang suka tonton filem. Untuk pengetahuan semua, sepanjang 2024 dan juga 2025, aku ada lebih kurang 400 filem yang aku telah tonton. Lebih daripada 400 filem. Termasuklah filem tempatan dan juga filem luar negara. Dan kebanyakan filem-filem yang aku pilih untuk top 10 ni adalah filem yang bagi pendapat aku, filem yang memang sangat-sangat berkualiti tinggi dan membuatkan aku nak tonton lagi sekali selepas aku tonton di Pawagam. Okay? So, untuk top 10 great movies ni memang akan bercampur. Filem yang ada yang bertanding di Oscar, ada yang filem komersial, okay? Tolong jangan serius sangat bila kau tengok top 10 list aku ni, okay? Ni sekadalah pendapat peribadi. Aku hanyalah penonton biasa, tak ada apa-apa kelayakan pun nak membikin filem ke, nak mengkritik filem ke apa. Aku hanyalah penonton biasa yang hanya membuat ulasan filem. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita pergi ke top 10 great movies 2024. Di tangga yang ke-10 ada filem Bad Boys Ride or Die. Sebuah filem di dalam franchise Bad Boys. Ternyata ini adalah filem komersial yang memang sangat banyak gila dia punya penonton. Dan aku ingatkan masa bila aku tengok sequel, aku takut diorang macam dah perahkan idea, dah tak ada idea apa-apa dah, memang sekadar repeat the cycle. Tapi ternyata filem ni tak, memang ada satu benda yang sangat baru, di mana di sebalik keakraban mereka ni ternyata ada satu muslihat yang berlaku di belakang tabir dan membuatkan mereka ragu tentang persahabatan mereka ini. Dan benda tu bagi aku sangat special sebab dia punya idea untuk filem kali ni memang sangat enjoyable, dan juga dia punya visual dan juga technical shot dalam filem ni memang sangat-sangat genius. Aku sangat suka filem Bad Boys Ride or Die. Di tangga yang ke-10. Alright, di tangga yang ke-9 pula adalah filem Death Whisperer yang kedua. Yes, 2025 ada filem Death Whisperer yang ketiga, dan aku sangat-sangat tak suka filem tu. Aku tak tahu kenapa yang ketiga dia memang terasa macam sampah. Tapi untuk filem yang sequel pada tahun 2024, dia punya enhance, dia punya level keseraman, dia punya jump scare, dia punya story wise dia sangat genius. Ada dua pathway yang sangat berbeza, tapi diorang berjaya gabungkan pada penghujung filem. Benda tu bagi aku macam penyusunan cerita yang sangat-sangat menarik, ditambah juga dengan visual dan juga level horror dia yang sangat 2 kali ganda, 3 kali ganda berbanding filem yang pertama. Death Whisperer 2 adalah di tangga yang ke-9. Di tangga yang ke-8 pula adalah filem Home Sweet Loan, sebuah filem daripada jiran kita yang sangat-sangat dekat pada hati aku, yang memaparkan kesusahan seorang anak bongsu yang ingin membeli rumah, yang menginginkan kehidupan yang lebih bagus berbanding sebelum-sebelum ini. Memang aku sangat suka sebab dia sangat related to the audiences dan memang sangat grounded dan reality yang berlaku di dalam mana-mana family sekalipun. Home Sweet Loan berada di tangga yang ke-8. Tangga yang ke-7 pula adalah filem Transformers 1, sebuah filem animasi untuk filem Transformers, dan bagi aku pilihan mereka untuk ke arah ini memang sangat-sangat jauh berbeza konsep daripada sebelum ini. Filem-filem Transformers kan memang sangat serius, tak ada, memang sangat technical, yang memang visually memang gila babian. Tapi untuk filem kali ni diorang mengambil animasi punya perspektif, dan aku difahamkan ni lebih ke arah animasi mereka yang dahulu. Memang sangat quirky, sangat kelakar, dan memang sangat-sangat berbeza tone lah daripada filem live action kan. Tetapi tidak dikurangkan daripada level story wise dia. Jalan penceritaan dia sangat menarik, visually pun sangat cantik and colourful, and how the plot twist makes sense untuk for the whole universe. Memang sangat aku suka dengan Transformers 1 ni. Tapi aku dengar cerita macam ni orang tak sambung benda ni, sayang gila, padahal cerita the best. Mungkin tak box office ke apa ke, I don't know. Anyway, Transformers 1 di tangga yang ke-7. Di tangga yang ke-6 pula adalah filem Alien Romulus, sebuah filem yang bagi aku memang sangat-sangat menyeramkan dari segi horror wise. Macam mana diorang boleh buat
alien yang dulu-dulu, kalau kau tengok cerita-cerita alien yang dulu, bila kau tengok zaman sekarang, kau rasa macam tak adalah seram mana kan. Tapi dia orang berjaya implement untuk this generation punya level of horror, dan dia orang berjaya mengimplementasikan konsep alien yang daripada dulu tu ke zaman sekarang, dan horror dia tu telah mengikuti peredaran zaman. So benda tu bagi aku memang sangat genius. Alien Romulus berjaya membuatkan aku seram-seram sejuk tengok di program, dan aku sabar nak tengok kat streaming service. Alien Romulus di tangga yang ke-6. Next, di tangga yang ke-5 adalah filem Maharaja, sebuah filem yang aku tak expect aku akan memberikan impak kepada hidup aku, yang aku dah tonton filem ni 2 tahun dan aku still ingat lagi dia punya plot twist filem ni. Pada awalnya masa aku tengok tu macam, alah cerita apa pula ni, macam cerita-cerita biasa kan, sehinggalah part plot twist tu berlaku, dan the end of it memang membuatkan aku mind blown. Jalan cerita yang sangat menarik, dan jalan cerita yang sangat misteri. Dia membuatkan kau terfikir kenapa benda-benda ni semua ada, kenapa dia nak tunjuk benda-benda sequence ni kan. Bukan sengaja sahaja dia letakkan dalam filem tu, memang ada memberikan payoff pada penghujung filem. Maharaja deserve a place at number 5. Dan nombor keempat pula adalah filem agak lain guys. Okay, aku tahu agak lain yang kedua telah baru saja keluar pada tahun 2025, tapi untuk agak lain yang pertama pada tahun 2024 memberikan satu nafas baru untuk pandangan kita terhadap filem-filem Indonesia. Sebab selama ni kita ada satu tanggapan bahawa filem Indonesia mesti nak buat cerita horror je, macam horror je dia yang orang pandai kan. Tapi tiba-tiba bila dia buat agak lain yang dia ambil daripada pelakon-pelakon dan juga ahli-ahli podcast agak lain, benda ni jadi macam mengingatkan aku dengan konsep senario tahun yang kita punya dulu pada tahun 2000. So setiap filem ada berbeza karakter tetapi pelakon yang sama dengan nama watak yang sama, tapi jalan cerita yang lain. Tapi untuk konsep horror ni memang sangat aku suka. Horror comedy memang best. Aku sangat suka, dan setiap kali aku tengok kat streaming service memang sangat-sangat kelakar. Aku tak pernah tak enjoy tengok cerita ni. Okay, agak lain di tangga yang keempat. Di tangga yang ketiga pula adalah filem Deadpool and Wolverine, sebuah filem yang aku nak cerita lebih tak sebenarnya, sebab yang opening sequence pun dah best. Dia walaupun dia memeningkan kita lagi dengan the merge of Fox punya universe dan juga MCU, walaupun banyak gila persoalan yang berlaku bila kau tengok filem ni, tapi still kau enjoy sebab kembalinya karakter-karakter kegemaran kau dengan obviously Wolverine. Hugh Jackman telah kembali, dan benda tu membuatkan kau jadi lebih have fun. Dah lah kau dah ada Deadpool, tambah pula dengan Wolverine, dua tu memang kacau bilau, membuatkan kau sangat-sangat enjoy tonton filem ni, even di program dan juga streaming service. Di mana-mana saja pun memang kau akan enjoy. So di tangga yang kedua pula adalah filem How to Make Millions Before Grandma Dies. Macam mana filem yang aku boleh viral ke Thailand ni pun tak ada dalam carta kan. So memang akan mendapat tempat yang kedua sebab filem ini zero expectation, dan aku pergi tengok, tahu-tahu aku menangis, tahu-tahu viral ke Thailand semua kan. Level of relativity di antara screen dan juga audience memberikan impak yang sangat tinggi, membuatkan orang teringat dengan the quirkiness of grandma, dan macam mana cucu dia ni ada idea nak pada asalnya benda niat nak benda lain kan, tapi tiba-tiba dah bonding dengan nenek dia jadi something else. And the payoff is such a beautiful film. Korang kena tengok filem How to Make Millions Before Grandma Dies di tempat yang kedua. Okay, dan tempat yang pertama, aku tak expect langsung filem ini mendapat tempat yang pertama, sebab filem yang pertama dulu aku tak suka. Filem pertama dulu tak dapat dalam top 10, even dalam top 10 pun, okay, sebelum ni, which is Dune Part 2. Alright, this is by far the weirdest filem yang aku pernah tonton, sebab bila aku tengok yang pertama, aku rasa macam kenapa ramai sangat suka filem ni, aku tak boleh brain filem dia. Tiba-tiba bila aku tengok yang kedua, atas jemputan juga, so aku pergi tengok, and I was like, what the wah, dia buatkan aku nak tengok balik yang first tau. Sebab dia punya jalan cerita untuk kali kedua ni lebih jelas dan lebih menampakkan siapakah villain sebenar dia, dan dia punya impact untuk keseluruhan filem tu membuatkan aku tak sabar untuk the third pada tahun 2026 ni kalau tak silap. Okay, filem yang ketiga untuk Dune, so Dune Part 3 memang aku tak sabar. Obviously semua karakter-karakter dalam filem ini sangat signifikan dan sangat membuatkan kita boleh teringat dengan karakter mereka. Dune Part 1 Part 2 berada di tangga yang pertama. Okay, so that's it for top 10 great movies 2024. Nanti kan 2024 punya filem gempak, 2025 punya filem great film, 2025 punya filem gempak, dan juga filem sampah 2024 dan juga 2025. Apakah pandangan you guys? Tolong bagi tahu dekat bahagian komen.
mana satu filem, okey, cuba cek dekat Google filem di antara 2024 Januari sampailah Disember, ke semua filem tu manakah berada di carta pemilihan top 10 juga. Cuba kongsikan pendapat korang kat bahagian komen. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Thank you.